Assalamualaikum korang. Welcome to my channel Kak Jamie Wow. Dekat sini kita akan main lagi Minecraft EOL. Dan korang boleh tengok dekat bahagian kanan kiri aku. Yes. Okay, tapi ini agak lag aku rasa. So nanti tengok guys. Nanti aku akan hantar kat community post kot. Ini adalah ciri-ciri orang terkaya dekat EOL. Tapi tu aku rasa dia nak injure sekejap. Tapi sekejap kita bagi dia tu sekejap. Aku rasa dia nak call lah. Oh sekejap. Kalau korang tengok aku punya ni. Aku punya armor trim sekarang dah berubah ya guys. Tapi aku rasa aku dah tunjuk lah kat sebelum ni. Cuba nanti korang tengok. Mungkin lagi kat episode berapa entah. Armor aku dah berubah jadi iron sebab aku tak material lain dikasih dia rosak. Jadi kita akan tu lah ya. Okey. Kejap tadi aku rasa aku dah bagi. Wih betul. Oi. Aku nak start tu kejap. Okey kejap aku nak bunuh ni dulu. Okey guys, lepas kita bunuh ni aku nak buka ni sekejap. Okey. Allah tu bunuh. Oh, kambing kan aku bunuh satu. Okey. Ini kita boleh juga nanti nak guna cuci totem. Apa? Aku nak start kejap tau. Okey kejap. Aku nak pergi dalam rumah jap. Macam mana kau buat? Apa? Macam kau buat? Buat apa? Benda ni. Tapi aku pelik lah. Ni fragment ni. Ni fragment ni. Aku tak tahu ni benda. So aku letak je lah sini. Sekejap aku cuba jap. Wow. Bapak besar. Mana gila? Ada kat sini. Tak ada. Tak ada. Dah letak je. Belum. Nah ini letak balik. Kau nak tengok satu benda tak? U-I-I-A. Okay, aku nak start kejap. Okay. Aku nak pergi tanda sekejap. Okay. Okay guys, kita ke pause dulu. Lega juga. Okay. Ni. Okay, korang tengok kau nampak kat yang kiri aku ni apa? Yo, totem. Yeah, I'm the real totem. Kau nak tonton juga ke? Bagi aku okey dah. Tu update baru ni Minecraft. Apa dia buat apa? Dia jump potion ni. Yang mana Potion kalau guna dapat potion. Kalau tidak nanti kalau dapat je benda tu kan ada village. Nanti terus break. Jom kita pergi tu nak cari totem. Okey. Oi, aku tahu dalam mode hard kau tahu kita kan dalam UOL ni kan. Okey, kau tahu kan dalam Minecraft UOL ni secara OOC lah ya. Roleplay kan kita kan main mode hard. Dan secara mode hard tu setiap orang kalau mode hard yang aku tahu aku dapat 3 atau 4 5 atau 6 totem. Jadi sekarang ni kita akan pergi cari totem-totem tu. Kau 3, okey? Okey, ni aku ada potion dia. Aku ada, jom. Pergi. Kejap, pergi je. Sini. Ni dari mana tak? Dari sana ke? Pergi sana. Sana. Aku. Pergi arah pokok-pokok. Sekejap, kita ada trident guys. Okay. Yang pasti suara aku takut suara serak je ni. Tapi kita bawa beberapa lagi. Kita bawa ni aku ada berapa entah. Kita sisa ke 8. Okay, 12.
Kenapa, boy? Kenapa? Okey. Dulu ya. Jawab. Pagi lain satu kalau dia doktor pun. Ya, aku ni. Okey, mana? Kenapa? Ni. Tu. Kau ambil lah totem aku ni. Tu 1 2 3 tu. Aku bagi golden apple. Kau totem kau pecah awal-awal aku risau. Nanti kau bagi balik tau. Aku pening. Okey. Koleksi baru ni bro. Okay, guys. Tak silap aku totem aku ada sekali pecah. Kau dah tahu tak pecah sebab apa? Jatuh ke tinggi. Yang the chest. Kat kau. Lepas aku ada banyak. Ni ambil lah. Ish. Apa tu bro? Ni boleh guna tak untuk pewarna armor? Tak boleh guna kan? Tak boleh kan? Okey. Sekejap, aku nak luar roleplay kejap. Nak cakap dengan viewers dengan viewers kau sekali. Yang the chest aku. Ni penting juga. Okay guys. Di dunia experience of legend ni kan, kita tak boleh apa tu guna generate untuk buat armor dengan pedang. Kita tak boleh guna. Kecuali Kita orang dah admin dah buat persetujuan kalau kita orang akan guna, kita orang generate boleh diguna tapi cuma untuk pewarna saja. untuk warnakan baju. Untuk hiasan. Hiasan. Jadi di dunia ini generate tak ada harga diri. Generate kat sini kat dunia ni bagaikan redstone. Biasa. Dah KO aku. Tak. Macam mana? Bayar aku pakai golden apple. Jangan follow aku. Kau try ni bawah-bawah je lah. Orang mana? Jom follow aku. Kesana. Sini tak sudahlah sini. Dah lah. Tu jangan jatuh mati pula. Mana totem kau? Aku simpan. Dia in the chest. Kenapa pula? Aku suruh kau pakai takut pecah. Kau cakap takut pecah. Ya. Kau cakap kau takut pecah kan? Tapi kalau aku pakai lagi pecah. Aku suruh kau pakai tu supaya kau berselamat. Tapi kenapa kau simpan dalam tu. Aduh, kenapa lama hujan? Dah aku dah bakar-bakar dia orang. Ni semalam ni bekas aku guna ni. Sakit doh. Ni ada apa? Village. Kau tempat buat seksa dia orang untuk dia orang panik. Tak ada member ke bro? Tapi nanti aku nak letak member lah. Tapi sekejap aku nak buat chest sekejap. Aku nak buat chest sekejap Okay guys. Sekarang ni kita buat chest dulu. Kita cuma kayu. Okay cukup. Sekejap. Ada satu je lagi. Okay, jom. Apa sini? Saya tengah jual orang Okay. Ni kenapa hujan tak berhenti-berhenti ni? Mana dah aku tahu sekarang musim hujan kot. Atas tu kenapa ada? Ni aku ada ni buat entah.
Ini kita ini selagi itu kita OC dulu lah ya. Jom kita buat kerja. T I M A L Tamal. 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 Salah lah. Patutnya T tu tak jadi J. Jamal. Okay. T A M N Tamil. Tu budak kena. Okay, jom kita start Ini aku letak air kat sini siap-siap supaya tu lah ya. pusing bro. Oh, tadi kepala sudah. Dasar Wahyu. Okay guys, kita buat infinity air. Aku rasa Ini kenapa ni? Dia disconnect Oh. Disconnect. Tak apalah. Aku letak air kat sini. Letak air kat sini. Supaya boleh naik tadi. Ini kat tangan sekali kita letak. Biar boleh tu. Okay. Aduh. Do 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 do. Aduh, tapi bahaya juga kalau letak sini ke dalam. Okay. Selagi kita tunggu tu lah ya. Selagi kita tunggu tu kita boleh kita jap tengok jap prepare. Okay guys, tadi aku pause kejap ni. Tadi aku dah ni. Wait. Tak asing apa. Aku pergi tempat lain kejap tau. Okay. Aku nak apa tu? Aku nak AFK kejap tau. Okay. Tenang. Aku jaga badan kau. Okay guys, lagi dia ada urusan ni. Aku tolong. Kejap je. Okay, lagi dia ada urusan tu. Kita sekarang ni buat bosan lah ya. Buat apa guys? Apa kata sekarang ni kita tengok barang-barang. Mantau ada yang boleh aku guna untuk enhance cover. Alah, sini ada kayu dah kambing. Perahu 4 ni semalam aku dapat. Boleh ni. Aduh, pillager kenapa kau tak datang? Pillager kenapa kau tak datang awal lah? Bila kita buat saddle lah ya, aku ingat. Ini lava ni sangat penting lah ya untuk lawan tu. Kejap aku ada idea. Kejap aku nak balik rumah kejap untuk ambil katil. Untuk ambil katil untuk apa tu? Kalau mati tak payah jalan perjalanan jauh. Apalagi untuk si Izzat tu. Kalau dia mati susah kan. So nanti aku tak nak perjalanan jauh. Aku nak buat katil. Aduh. Dah tak hujan. Malah aku nak jalan. Dah lah kita jalan kami sekitar sini je lah. Boleh saja. Izzat pula dia AFK entah ke mana. Itu Wulan. Wul. Yes. Memang datang Wul. Serigala bunuh Oh tu dia. Kambing. Yes, I will do this. Yeah. Sekarang kita tu lah ya. Kita balik ke tempat tu. Kita balik, kita datang. Sudah dah ada dah 2 ni. Okey, yang pasir. Okey. Okey, sudah mana? Ni dia. Tapi kita kena buat agak jauh lah you.
agak jauh dari tempat spawn supaya dia tak mati terus. Aku tak nak dia spawn mati. Dia spawn mati. Aku tak nak begitu. Okay. Itu dia di iklan lagi. Nah, kita buat coba spawn ke sini. Okay, aku dah habis spawn point supaya dia tak mati. Dan kita tutup. Woi. Ha? Oi! Oi! Sini! Apa? Sini! Spawn point kat sini. Kat mana? Sini. Supaya kalau mati, tak payah. Ni. Kita... Ni aku rasa... Kita ke sini ni. Sini. Kat mana? Sini, kita masuk dalam ni kejap. Kau rasa boleh tak kat sini? Kat mana? Terus tempat spawn kita dalam gua ni. Jap. Oh. Boleh dalam gua ni? Boleh. Kita spawn point. Kalau tempat lain boleh. What the hell? Kenapa? Mamen? Bro, kau tengok atas. Ha? Kau tengok atas tuan. Kenapa warna coklat? Kau siapa? Coklat dia hitam lah, tak? Ya. Oh, kat sini. Kat sekun ke ni. Okay. Kau siapa? Botak. Dia buat dia gila. Dia ke mana? Itu siapa gila? Siapa botak? Tapi armor trim dia bagus juga Kau Bukan aku kat sini. Jap. Aku cuba tengok betul-betul. Tadi dia macam pakai pengikat lama aku. Ya. Kau tengok pengikat tangan aku yang lama. Kau buang benda tu kat mana-mana? Aku rasa letak tempat lain. Sini Spawn point. Mana? Depan tadi. Aduh, malam-malam susah pula ni. Okay, dah. Bangun. Ni kita tutup. Okay, jom. Kejap. Apa? Okay guys, aku sedikit lag di sini, jadi aku pause sekejap. Okay, kita biarkan dulu ya. Cepat dia cakap dia lag. Tadi aku tanya dia ke arah mana? Aku curiga dia kat sekitar sini je. Kesian skeleton. Wow, kau siapa? Kau jawab. Aku nak kejar dia gila. Aku nak kejar dia botak. Dia ke mana? Mana dia? Okay guys. Nak ke sana balik. Aku nak cari. Aku nak pergi guys. Okay guys. Kita boleh. Kita balik. Oi! Apa? Orang tu datang balik. Orang tu datang kita tadi. Bro. Dia nak cari pasal dengan apa ni? Tahu tadi tiba-tiba tembak aku ni tadi kan. Tembak dia tak berasa.
Tapi masalahnya dia ke mana? Tadi aku nampak dia handphone lah dalam masa handphone aku je. Jom kita mula. Kejap, aku pening. Apa? Okay, jom kita mula. Din bayangkan 20 minit. Okay, mari kita. Aku 20. Nasi orang Sigma. Ni aku jap. Ni armor kau siap-siap. Mending armor kau. Ya. Hati-hati. Jangan salah lagi. Kau harus spawn point dah kan? Dah. Okay. Pakai totem kau. Itu orang buat apa? Weh, depan aku. Itu orang tak dikenal tadi. Ya. Yeah. Dia buat apa sebenarnya gila? Dah lah aku aim issue. Dah lah aku main hentam je tadi. Jom, cepat. Sumpah tu orang ngeselin banget. Ni kenapa orang ni? Kau siapa gila? Ya, aku baca sayang kau kenapa botak. Hai, bro. Hai bro. Mana sign dia tak ada pun? Tak tahu. Kau tulis apa orang misteri? Dah lah pakai kat sahur macam aku. Dia cakap hai. Hai. Kau siapa? Ni, sekejap. Cuba kau buka armor kau. Buka sekarang. Buka! Buka armor kau, botak. Helm kau tak payah. Helm kau dah cantik dah ni. Kenapa kau pakai 2 helm dah? Kenapa? Baju kau punya ni. Just plate. Ni baju aku. Ni sama macam baju aku ni. Seluar kau. Tengok. Dia pakai baju sama macam aku. Hijab. Kasut sekali. Kau pelagi kat dia. Tapi beza rambut. Ya sudah. Ini. Cepat tulis. Masuk kau apa? Tembak kita orang tadi. Masuk kau apa sekarang? Kau jawab. Kau jawab. Nak bagi tahu apa? Ni kau jangan sampai aku pecahkan totem kau. Tak. Kau nak totem? Boleh. Dah nak totem. Bagi aku totem sekarang. Kau bagi dia ni, dia senang pecah ni. Dia ni sedih hidup. Gelaran dia sedih hidup sekarang ni. Kau ni kenapa? Ni tanya kau nak totem, mestilah kita nak. Kau jawab. Kita perlu kita apa? Ni lama tu tulis. Kau tulis apa sebenarnya kambing? Bayar apa? Bayar dengan apa? Bayar dengan nyawa. Tak akan ku biarkan. You know. I am Megalodon. Bayar dengan apa, Gamli? Kau jawab atau tak totem kau aku pecahkan dan kau mati. Guna apa? Kau jawab tak payah sekat-sekat, bot. Bayar totem untuk totem. Kau boleh jelaskan tak macam mana konsep dia? Kau bayangkan kau bayar totem untuk totem. Kau boleh diperjelaskan? Okey guys, sambung untuk part 2. Boleh kau jelaskan macam masuk kau totem dibayar totem tu maksudnya apa? Kau jawab sekarang. Totem dibayar totem tu maksudnya apa? Jangan sampai aku bunuh kau.
Okey. Cepatlah botak. Episod part 2 ni disambut dengan orang misterius yang bertopeng tengkorak. Tapi aku peliknya ni kan, damage dia tak sakit pun mana. Lepas tu dia ni armor dia tak macam mana. Tapi dia tak enchant. Aku ada armor lain. Cepat tulis. Kau ada armor lain ke apa? Kau tanya aku sekarang. Kau totem dibayar totem. Kau nak aku bunuh kau? Ada. Ada apa? Kau jawab sekarang ada apa? Ada apa? Kau jawab ada apa? Ya Allah. Sekejap aku nak bunuh creeper ni, sekejap. Ada apa? Ada apa? Oh, kau ada armor lebih maknanya. Armor lain. Oh, kau ada armor lain. Dalam inventory kau ke? Kau jawab dalam inventory kau ke? Takkan satu je kau sign kau ada. Bro, nak tanya bro. Betul, dia dah buat dah. And the chest. Okay. And the chest. Okay, sekarang ni kau masalah ke? Kat sini buat apa? Apa bro? Aku cuma apa? Cuma apa? Cari masalah? Atau cuma nak cari kawan? Cepat kau jawab. Kau boleh tak jangan nak jalan, nak cakap sekat-sekat. Kau fikir ni apa? Penjual? Kau cuma penjual? Bro, dia kata dia cuma penjual. Penjual apa yang armor dia full macam ni? Cuba cakap. Kawan aku punya satu lagi ni diam pula. Maaf weh, lag. Sudah. Aku Daniel. Kebetulan kita ada saja lah guys. Let's go. Bapak lambat. Itulah apa ni? Kau nak base orang tak? Boleh. Apa dia tu siapa? Base orang. Apa ni? Harganya harga berapa? Kau jawab sekarang harga berapa? Harga tak sesuai apa tu di luar akal bumi sihat manusia. Aku tumbuk ke? Aku 4 total untuk satu harga. Untuk satu base. Kau yakin tak 4 total untuk tu? Kau yakin tak? Satu totem per base. Satu totem maksudnya ke satu totem maksudnya satu base? Satu totem satu base. Cumi. Saya guys kerja aku tapi aku cumi. Tapi aku baru jumpa 2 base. Base pertama? Base pertama kau yang mana? Nah, okay. Sorry guys, ada di clan. Cepatlah. Baru satu Stevo. Lagi kedua base ni.
Tempat aku. Base aku, ha? Kau cakap. Tapi aku cuma nak tanya kau satu benda. Kenapa kau tembak-tembak kita orang? Dah lah demet tak berasa. Macam skibidi. Aku rasa kau lebih... Sebab apa? Kau tak payah sekat-sekat, bot. Ini kenapa lah kawan aku dibisu dia tadi? Dia lag ni, sudah ni. Aku pun tak tahu. Tak ni. Kau kena bayar satu kompensasi. Kau kena bayar satu benda. Saja. Tak, kau ada saja-saja tembak kita orang. Kau kena durability tu mahal, botak. Kalau bersakit tak apalah. Tapi ini... Apa? Woi apa? Cepat. Nak tak? Oh, lokasi base tu. Sebenarnya apa? Satu base, ya. Satu base apa? Because aku rasa dia di minim English. Kenapa cuma ni? Kau diskaun sekarang, anjing. Kau diskaun bot. Ni. Ini sebab kompetisi ni. Sebab yang tadi kau kena bayar tu, ini sebab ni. Ini kau kena bayar. Ini apa ni? Sebab apa? Apa sebab dia? Kau jawab sekarang. Kau jawab. Sebab dia apa? Kau jawab sekarang. Kau jawab je. Comel. Bulat. Gemuk. Sebab nyawa tu berharga. Nyawa siapa, bot? Nyawa siapa? Nyawa kau ke? Nyawa siapa, bot? Tempat base tu ramai orang. Tak apa. Aku tak apa. Aku boleh solo lawan dia orang. Aku boleh pergi. Kau bagi dua. Kau bagi aku itu sudah. Apa ni? Semua orang apa? Kau jawab sekarang. Semua orang apa? Apa ni? Di sana, sebab semua orang apa? Cepat. Di sana, kat sana tu semua orang apa? Di sana. Disedum. Full armor, full enchant. Tak apa. Aku solo. Aku lawan dia. I'm the real king. Ni orang kenapa bisu dia tadi? Dan kaya. Tak apalah. Aku nak kaya. Aku nak harta dia orang. Aku curi lah barang-barang dia orang. Kisah aku. Dia marah kata aku bunuh je lah dia orang. Dia orang nak perang dengan aku perang je lah dengan dia. Kisah lah aku. Aku deri lah. Itulah harga base dia orang. 4 totem. Harga base dia orang apa, bot? Deku Daniel. Apa, bot? 4 totem. Harga base dia orang tu. Oi! Harga base dia orang tu 4 totem. Okay, ni. Aku nak bagi kau kompensasi. Okay. Ni. Aku nak datang base dia orang. 2 totem cukup. 2 totem. Tak apa. Kau boleh, lepas kau hantar kita orang tu, kau boleh belah. Tapi kalau tak ada orang, kau ikut kita orang.
Apa ni? Sebenarnya. Sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya kau tu penipu. Sebenarnya apa, bot? Aku dah kau nak makan. Harga base diorang berapa? Berapa? 50 totem? 10 totem? 6 totem? 7 totem? Berapa totem? Kau jawab sekarang. 9 totem? 9 totem? 10 totem kenapa kenapa 100? Kau cuba cakap kenapa 100? Sebab mahal sangat ke? Sebab apa? Kau sebab mahal sangat ke? Sebab kau nak menipu? Kau jawab sekarang. Kau sebab mahal ke sebab kau nak menipu? Sebab base aku. Sini kon. Oi. Oi. Woi. Diam. Kau cakap tu best kau. Jadi kau nak tipu kita orang. Steva tu best kau. Jadi kau nak khianati best kau. Kau pengkhianat. Kau pengkhianat. Wow. Kali pertama aku dengar pengkhianatan ni. Pengkhianatan. Aku kali pertama dengar weh. Jadi aku bisu. Ayo, ni orang kenapa? 10 best aku dah bagi tahu. Steva. Steva tu sepatutnya 100 totem dan tu best kau. Kau berkhianat. Jadi aku dah bagi tahu. Steva tu best kau. Tapi lepas tu kau pengkhianat. Macam kau best kau tapi kau yang pengkhianat. Dia orang apa? Dia orang letakkan kau. Dia orang bunuh kau. Dia orang seksa kau. Dia apa lah? Apa? Dia orang penjarakan kau. Kau cuba cakap. Kebetulan aku ni hantar S1. Ni dari pagi ke malam dari malam ke pagi. Ya Allah. Mana kau tak biasa? Kau tahu dah. Nah. Sorry guys, ada dia orang. Ada mama. Okay. Kenapa tak tahu kau pengkhianat? Tak tahu. Kau pengkhianat? Aku pengkhianat? Kau cakap aku pengkhianat? Kau cakap dia orang tak tahu aku pengkhianat? Kau cakap aku siapa pengkhianat? Sebenarnya kau ke aku botak? Kau cakap botak. Kau siapa? Oh, dia orang tak tahu kalau kau pengkhianat. Masuk kau. Begitu. Kenapa kau jadi pengkhianat? Kenapa? Dia orang buat apa? Dia orang letupkan kau. Dia orang curi barang-barang kau. Dia orang curi apa? Dia orang curi kek kau. Dia orang curi hari jadi kau. Dia orang curi armor helmet kau. Dia orang curi buku mending kau. Aku jawab sekarang ni dari malam ke pagi. Lepas tu pagi. Sebab jadi kalau kau nak tim dengan kita orang ni, nanti kau khianati kita orang sebab duit juga. Kau dasar manusia tak manusia tak bertaubat. Apa kalau kau contoh ni kau masuk tim kita orang, lepas tu kau khianati kita orang sebab duit. Satu lah. Itu mata duitan kan. Kau mata duitan Kau tulis apa sebenarnya? Tadi panjang. Ya Allah. Kau nak dengar suara aku?
What the hell? Oh my god, dah simpan suara kau ni. Simpan suara kau botak. Kalau tak aku bunuh. Okay, aku nak lokasi besok. 2 totem cukup. 2 totem. 2 totem. 2 totem. Bayar dulu. Tak akan. Aku tak akan bayar selagi kau tak hantar location. Jadi ni aku bayar setengah dulu. Apa kata aku bayar setengah dulu. Lepas tu bila dah sampai sana aku bayar komplit. Aku bayar satu lagi. Aku bayar 50% lagi. Sekarang ni aku bayar 50%. Okay, sekarang macam ni. Aku bagi harga aku nak pasti harga you 2 totem, okey? 2 totem. Aku bagi kau satu, kau hantar kita orang kat sana. Kalau betul-betul kat sana tu base, aku bagi kau 1 totem lagi. Okey. Tak, kau kalau sampai tipu aku bunuh kau, sumpah. Ya, aku bagi kau 50% dia. Hantar kita orang kat sana. Hantar aku lebih tepatnya. Hantar aku ke sana. Bawa ke fortress. Kena pergi ke fortress. Fortress dekat base aku tu. Hotel aku tu. Okay. Ni orang ni aku rasa biar dia AFK dulu. Tengok ni bila kita nak pergi lah baru nak tu. Kau siapa ah? Kau siapa? Ni lupa Kau siapa? Oh, dia penjual dan pengkhianat tim dia. Dan sekarang ni dia tengah hantar dia. Aku dah bagi dia 1 totem untuk hantar dia ke base dia. Dan aku akan bagi dia 1 totem lagi kalau itu betul-betul base dia dan tu. Okay guys, kalau nak tengok full yang diorang cakap, tengok kat channel Cat Gaming Wow. Subscribe. Okay. Sekarang ni kita boleh hantar tapi kau nak naik apa? Kau jalan kaki lah ya. Yelah. Atau kita pause je ke sana. Kita pause. Pause. Masuk nether Pause. Okay, kita pause ya guys. Aku tak nak duration lama sangat. Okay guys. Kita dah tu. Sekarang dekat sini bersama dia. Okay. Mana dia? Let's go. Ni orang lag ke apa? Ni dia. Alah, kalau kita ada fitur untuk naik atas orang kan senang. Ya, dia cakap pergi fortress. Fortress tu kat mana? Kau ingat? Ya, aku ingat. Ni apa pasal lubang besar ke dabak ni? Lubang apa gila? Kejap lah Ni lubang apa tu? Dah gitu lah ya. Mungkin dia tengah lag. Just kita pergi dulu. Tapi aku takut si Z tu pula. Kalau aku tunggu sekejap lah. Kejap Okay. Dia orang kenapa, Bob? Cepatlah weh. Cepat. Cepatlah, Bob. Tak, dia. Aku rasa orang ni lag. So, kita tutup lah ya. Dan dia cakap, kau lag ke? Kau rasa dia ni lag lah. Okay guys, kita sekarang ni akan pause dulu untuk perjalanan ni. Sebab memang tahu kita selesai. Okay. Let's go, kita pause dulu. Dah sampai dah. Okay. Ni dekat fortress ni. Fortress. Dulu rasa tak ada jalan. Jalan Tak ada lah. Jalan Kejap, aku cuba ingat betul-betul. Kita tu tak ada jalan kan? Ha. Kita tak jalan. Ni kau yang buat
Oh, okay, mana ke base tu? Steva. Ya, hati-hati takut jatuh aku. Oh, ni kau pelik ni. Wey! Oh, Allah, Allah. Wah, tengok, aku jatuh. Tunggu. Mai panjang tu jalan dia buat. Sepanjang apa itu? Tu tengok. Lorong dia panjang. Kejap, aku nak naik dulu ke ni. Ya. Yeah. Panjang mana? Kejap, aku pusing. Ah, okey. Okey, ke mana? Kejap. Ke mana? Masuk. Lurus. Tembus baik. Takkan tembus baik. Ni kayu pun tembusnya. Ha, ke mana? Situ juga. Ke mana? Sini ke apa? Ke belakang. Bukan. Oh, situ Okay. Ni kawan aku lag lah sikit. Biarlah dia. Okay, guys. Aduh, sakit tekak lu tadi tiba-tiba je. Okay. Oh tu aku fikir dia jatuh lava. Macam ni kat situ. Kau fikir macam ni jatuh? Dia memang jatuh lah tadi. Tahu tapi aku fikir dia jatuh lava. Oh dia. Wah! Jangan kita. Hampir. Kenapa? Ni. Gapa. Itu orang ke mana? Tunggu! Dia kat mana? Dekat atas. Aduh. Bunuh place tu. Sumpah. Tu dia Z tu lag. Di mana? Kejauhan situ balik. Okay. Nasib baik. Sumpah tu. Woi, bless. Mati kau please. Okay, jom. Okay. Ni kau ikut laluan ni ke? Ikut laluan ni ke? Lalu mana? Laluan ni aku fikir nampak laluan mana lagi. Lah. Laluan ni ke? Aku orang budak ni lagi. Aku tak apa. Kau dah pergi dulu. Mama. Mana orang tu? Oh, situ. Gimana? Itu patah balik, oi. Dia patah balik. Lah, ya Allah. Please jangan tolak kita orang. Okay. Kau dah pergi dulu Okay. Budak-budak lag guys. Woi, macam mana ada lubang kat sini woi. Kau dah perangkap aku Ya Allah, tu orang ke mana? Tunggu botak. Oi. Kau jangan suara kucing aku ya guys. Jadi spingi no, sikit apa ni? Yes, polis. Ha. Okay, kita boleh dah. Okay, mana dia? Okay, jom. Ni portal dia. Portal apa? Ni apa? Okay. Oh, ni portal dia. Okay, sekarang kita tinggal tunggu si Z tau. Sekejap, aku nak tunggu dia je.
Ni betul-betul best je kan. Ni aku masuk dalam kosong ni. Siap kau Ni aku nak tengok jadi ke mana. Tak apalah, kita tunggu kat sana je lah guys. Supaya tak lama sangat. Kita tunggu sini je lah ya. Bawah ni nanti kita ganti suasana lah. Dah mana? Kenapa? Kau dah minta bayar sekarang? Jangan curi jangan curi apa ni? Jangan curi apa ni? Jangan curi idea. Jangan curi apa-apa. Kenapa? Jangan curi apa-apa. Best kau? Sebab best kau? Sebab best kau ke? Jangan curi apa-apa. Aku ketua base tu. Oh, bagi je lah kita orang curi. Kenapa? Kita orang pelanggan. Kita orang klien. Bagi je lah kita orang curi. Kenapa? Kau jawab sekarang. Kenapa tak bagi? Kenapa kau tak bagi? Kenapa kau tak bagi kita orang nak mencuri? Kau tu cakap, mencuri tak baik Akal sihat manusia jahanam itu manusia makuk satu lagi tu mana botak. Kenapa kau tulis apa? Tak ada apa-apa dah bot. Okay. Ni udah masuk dulu tak? Tak boleh. Okay. Kita tunggu dulu ya. Wow. Oh, dia good. Biar. Masuk balik budak. Nak balik kan? Lebih baik letak. Aduh. Lebih baik letak sini. Boleh ni. Yippee. Okay. Sini kita buat tunggu lah yuk. Kita bagi ni lah ya. Kita letak ni. Ni kenapa ni tutup ni? Base Steva. Okay, Steva. Okay. Bawah ni kemana ni? Budak tu kemana? Dia kemana budak? Oh, tenang gila macam. Tu dia. Sorry. Nah, kau dari mana? Aku dah nether memang lag. Oh, okay. Jom. Dah jumpa dah dekat ni. Dah jumpa ke portal ke? Dah. Dekat je pun. Kenapa dia tutup Dia tutup tadi supaya aku tak masuk. Oh. Okay. Sekarang ni Dia ada cakap apa-apa tak? Jangan buat apa-apa kat dalam. dia cakap, mula-mula tadi dia cakap jangan mencuri, jangan curi apa-apa. Jangan curi apa-apa. Tapi tadi aku hantar tu kejap. Weh, bro. Ya gini. Sini. Aku hantar cakap, kenapa tak boleh curi? Kita orang ke customer, kita orang ke klien. Apa benda? Kau takut dia ada buat apa-apa tak? Weh, bagi apa nama tu? Tak tahu. Nyawa aku ikan. Aku in the chest. Ni pakai token coin tadi. Token coin yang tadi mana? Okay, macam ni. Okay guys, ini adalah part 3. Ni kita dah jumpa portal Steva. Okay. Oh,
atau orang giling. Sekejap aku nak baik. Aku nak atur ni sekejap. Sekejap aku nanti ni boleh. ambil totem aku. Okay, ambil totem kau. Pakai sekarang. Kau jangan tak pakai. Kau yakin kan dalam tak ada apa-apa? Okay. Kenapa? Kalau kau minta sekarang totem tu, totem kedua yang aku akan bayar, aku kena pastikan dulu kat dalam. Mana tahu dia perangkap. Aku kena pastikan kat dalam dulu. Kau kena betul-betul, aku kena pastikan kat dalam. Mana tahu ni palsu ni, kat dalam ni kalau tak perangkap. Allah! Dia cakap jangan curi. Jangan curi, okey. Kita orang tak curi pun. Kita orang tak ambil spesial pun, seciling pun. Okey. Jadi sekarang ni kita orang dah boleh masuk ke apa? Oh, dia cakap masuk ah. Okey, masuk Okey. Masuk dulu bye. Semoga tak kena tolak ya. Ya guys, kita dah masuk. Pause lagi. Kita tak payah pause lagi. Okey. Okey, aku dah pause. Okey, ni the real base tapi okey. Ini the real base. Okey, dia dah masuk balik. Relax tu. Lek sama sikit. Lancar. Ya base ni base up. Ni apa pun. Ni sayang pun. Base Reva ni apa benda ni? Oh. Mungkin dia tersalah tulis. Ni base Reva ni bro. Okay lah. Okay. Ni maknanya di base kau ni. Dengan kawan-kawan kau. Masuk ke dalam lagi. Ni ada mat. Ni ada benda ni. Kursi untuk. Wow. Nah, ni siapa ni? Namanya ni. Viva. Eva. Siapa lagi ni Eva? Tu kau cakap. Siapa lagi ni? Mamat. Okay. Sekarang ni selagi dia nak keliling tu selagi dia kejap ini kita tengok sekeliling. Apa kau ni kulpa bye-bye. Ni macam tu 2. Berapa orang sebenarnya? 3. Dia 4. Dia berempat je lah weh. Ya. 24. Yang kalau aku tengok macam ada satu orang nama dia Eva. Eva tu rasanya nama perempuan. Eva dengan Viva. Jangan-jangan dua tu adik-beradik ni. Eva dengan Viva. Kenapa? Ya. Kita nak ambil spesial pun. Kau tenang. Tak apa. Ni kawan-kawan kau kat mana sebenarnya? Kau jawab sekarang. Kawan-kawan kau kat mana? Nama aku? Nama kau siapa? Eva, Viva, Skibidi, Sigma. Okay. Void. Nama kau Void. Okay. Zek, sini jap. Sorry ya guys. Kalau dalam video kali ni aku banyak AFK. Sini. Apa? Aku nak tunjuk. Aku nak cakap satu benda. Ni Apa? sumpah kita kat luar. Sini. Kita kat keluar. Apa? Kejap. Okay. Apa? Sini kita keluar. Aku nak bercakap dengan kau satu. Okay. Sekejap. Aku nak tengok dekat luar ni ada apa. Cuba. Ui, mak Sampai atas tu dia buat. Ya Allah, seniat itu kah? Sini.
kau. Sini weh. Atas. Portal. Betul. Okay. Aku nak cakap. Ni tempat ni aku tengok macam tak ada penghuni. Tapi atas pertujuan kita tu, kita minta dia cari base kan. Nah, oi, kenapa? Kenapa semua orang kat mana? Tengah merayau, tengah tidur apa? Semua orang tengah cari pelanggan. Oh, maknanya kau ni salah penjual lah. Kau ni semua ni penjual lah maknanya. Oh, kau ni penjual. Okey. Jangan curi. Oh, okey. Ya, kita tak curi pun. Ni aku dengan si Z ni cakap satu benda. Jangan curi. Lagi kau nak tulis apa ni? Cepatlah botak. Cepat. Jangan curi. Mereka ada ink crystal. Apa tu ink crystal botak? Ink crystal apa? Kau cakap apa ni? Ink crystal apa ni? Cepat cakap. Barang meletup. Meletup ke babam Okay. Ni orang ni kesian pula ni dari AFK. Okay. Aku nak ni. Barang satu tab. Oh, satu tab. Okay, kita tenang. Kita tak kena mencuri. Okay, aku tengah nak cakap dengan CZ ni. Kenapa lagi? Aku risau korang mati. Kenapa kau? Tak apa. Pergi je. Tak apa. Jangan risau kita orang. Aku ni kuat. Aku ni super power. Pergi. Pergi masuk dalam. Aku nak cakap dengan si Z ni. Okay. Ya. Sekarang ni yang pasti. Kita sekarang ni dah dapat base. Kita dah dapat location base ni. Sekarang ni kita tinggal nak masuk portal. Diorang gila. Diorang bodoh. Potak diorang. Sekejap. Aku nak sekejap. ID. Aku simpan barang-barang. Cepat. Aku asyik Tak barang-barang yang tak penting. Aku yang trident ke ini. Cepat. Kau mati tak apa? Aku Armor? Armor kau tu je lah. Redo je lah. Kau armor kau tak apa. Armor kau aku boleh dapatkan. Aku invisible lah. ITT kau tu bongkar tak bukan? Tak mati aku ni. Okay, lepas itu. Weh. Apa? Kejap. Aku macam nak kena. Aduh. Tolong. Weh. Aku macam disconnect je. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Barang-barang aku selamat. Okay, ni orang sudah hilang dan sekarang ni orang ni aku rasa dari aku nak cari totem. Aduh, ya Allah, dia panggil member dia. Lagi. Suara dia kenapa? Lagi. Ini kenapa di sini? Ni je, mana dia. Ni aku nak. Okay. Aku diam.
Ya, aku betul-betul diam sekarang. Kenapa? Aku Rizky. Kau salah satu member budak tu Kau. Aku yang ketua. Kau ketua kat base tu? Oh. Bro, kau nak apa? Bro, kau jangan nak bahayakan diri aku. Kau nak apa? Kenapa kau nak hancurkan blok? Kenapa kalau aku tahu tempat ni? Wah, itu King Christine cakap. Okey, dia dah aku dah pukul dia bondos. Sekarang aku nak heal dulu. Ini perlawanan pertama lah ya. Kau siapa? Menjauh kau, menjauh. Sini kau. Kau nak. Aduh. Kambing. Aduh. Kau ngajar totem aku minus gil. Aku pakai totem dulu. Kenapa benda ni kat sini? Aku belum pakai totem. What the hell tu ability? Tak. Tutup gini. Tak. Kenapa? Patutlah bodoh. Dia cantik golden apple. Nasi. Lagi dulu. Aku banyak. Kita lagi dulu. Aku nak ambil apple. Apple. Dapat aku kurang. Sekarang yang masih lava aku tak boleh guna. Aduh, ni pegang pertama. Okay, let's go. Kau nak lawan aku? Mari sini. Alah, kambing. Aku baru tukar totem dah mati. Besi dekat sana. Allah, aku baru tukar totem dah mati. Ya Allah. Aduh. Shoot. Okay, let's go. Okay, kita tu. Okay, let's go. Oh no. Lari jalan dulu. Hui, kena bai.
Dia ni kenapa tak macam Toto dari tadi? Berapa banyak ancient golem apa dia ada? Kau banyak dari ni kau banyak ancient golem apa? Kau berapa ada? Haha, you can hit me. Jaga-jaga ada tujuanku. Ini adalah seni. Damage bau kita akan menjadi lebih sakit dari Man, yang pasti shield dia hancur. Man, kau lupa dengan durability armor kau kah? Kau yang paling banyak kena damage di sini. Yang pasti kau akan kalah di sini. Menjauh dulu. Alah, shield dia. Yang pasal kata tak shield. Kita dah muncul. The hell? Mati. Banyak betul lah. Dah biar je lah dia. Cuba. Bahan-bahan dia. Armor. Dulu ni boleh aku ambil. Obsidian. Biarlah. Aku boleh cari. Totem ni aku ambil je lah satu. Okay, let's go. Kita pergi. Okay, let's go. Kita pergi dulu ya. Kejap. Sepatutnya tadi aku nak pergi tengok. Aku nak tengok je abang. Ada barang yang boleh aku ambil tak? Okay, kita tengok. Ada barang yang aku boleh ambil tak? Kalau tak ada. Kejap aku nak tengok inventory aku. Inventory je. Sini lah. Okay, inventory aku. Inventory aku semua ada. Okay. Dalam kita ni tengok inventory. Okay, helmet aku rasa dah tak boleh guna. Aduh. What the hell? Kejap, kenapa dia tak barang-barang aku tak hilang? Takkan bug kot. Tapi tadi takkan orang tu yang bunuh aku, sumpah. Tadi kita nak buat kita cari totem, kenapa je? Dah lah, nanti aku nak kena stay for. Sekarang aku kena siapkan diri dulu. Apa kata aku invisible armor. Tapi armor tadi cantik juga warna hitam. Sekejap kita cuba. Sekejap aku dapat dari punya sisa ni. Sekejap aku nak pergi spawn point sana. Aku dah pergi spawn point. Sumpah. Tak expect gila aku boleh mati. Dah lah aku tak bawa. Ya Amin. Aku sangat maafkan. Ya, maaf. Aku betul-betul maafkan kau. Ya, Amin, ya. Aku betul-betul maafkan kau. Amin. Aku literally maafkan kau, anjing. Hey, boleh pula macam tu, Dah lah. Baik-baik. Astagfirullah. Habis. Ni kenapa bug ni? Min. Ni dikira tak ni barang-barang aku hilang? Bisa ya? Aku tak nak barang-barang aku hilang. Kalau kau nak tahu, skrip dia tak macam tu sebenarnya. Betul, skrip dia tak macam tu.
Aku cuma cakap je. Skrip dia tak macam tu. Literally skrip dia tak macam tu. Aku cuba penat-penat cari arwah aku kena sebelah aku je. Oh, patutnya aku bawa benda ni. Boleh biar. Ni dia. Admin. Mas bro. Sana tu mas bro. Sekarang ni macam mana mas bro? Nah, dia kena bisu. Bukan bisu dunia nyata lah ya. Macam mana mas bro? Bukan tadi skrip lain ke mas bro? Bosan dia berikan aku dari tadi. Kali pertama aku mati dengan seseorang. Nak hilangkan ke? Hilangkan yang tadi. Ni aku mas bro, ni aku record ni, aku tak post ni. Tak apa hilangkan Yes, sepatutnya tadi skrip dia Totem aku pecah dan aku tak mati. Nak hilangkan item. Tak nak apa? Tak nak. Please aku tak nak. Sumpah tadi aku fikir aku boleh bawa benda aku boleh. Rasakan ni. Kau terperangkap sekarang. Okay lah bos. Kenapa mas? Dengan syarat. Syarat apa? Item Izzat hilang. Kalau item Izzat hilang aku setuju. Bagi RM10 tak ada. No. RM10 untuk item aku tak hilang sebab kau lah tu. Dah ajar lah dia tadi. RM10 ya, nanti aku bagi. Allah, ya Allah. Ni ya sisi gelap admin kita. Dia sepatutnya tak. Penat aku gali hilang pula dah. Kambing tu. Sebenarnya skrip dia tak macam tu guys. Sepatutnya tadi aku tu guys. Sepatutnya tadi aku. Kenapa? Please aku pakai pedang buat apa kalau tak esok bagi. Esok kalau tak bagi esok bilang. Oh hilang Okey. Guys, ini adalah ciri-ciri orang tamak. Sabarlah bot. Okay guys, sekarang ni aku nak baiki armor aku dulu, nanti ni aku Okay guys, sampai sini saja video kita hari ni bersama kita admin Ramli dengan saya Fahmi dekat Minecraft EOL. Kita akan jumpa lagi video datang. Dan aku cuma cakap kita salah skrip bro. Oh ya ni admin nak cakap satu benda. Admin nak tunjuk satu benda ni. Kalau suruh subscribe channel. Okay bye guys.